Tapi dekat sini ada apa je? Okey. Apa kata? Explore sama-sama. Assalamualaikum. Boleh saya tahu nama anda? Nama saya Atira. Okey, baik. Dari mana? Kami dari Kolej Vokasi Melaka Tengah. Boleh tak saya nak tahu apa yang menarik dekat booth awak ni? Hari ini kita orang buat produk inovasi kita orang iaitu sate tempe dengan kuah kacang gajus. Puan Zulita binti Zulkifli Store. Saya ialah School Improvement Partners PPD Melaka Tengah. Ya. Baik, pada pandangan semua warga Perlis khasnya, Karnival Pendidikan Madani ini selaras dengan transformasi Karnival Pendidikan Madani oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang menghimpunkan komuniti setempat dan juga dari luar negeri Melaka. Itu melibatkan pihak pendidik, sekolah-sekolah, ibu bapa, dari prasekolah lagi hingga ke pengajian tinggi. Jadi melibatkan juga institusi pendidikan tinggi, universiti, college vocational. Jadi khasnya supaya semua pihak dapat menerima ilmu atau pengetahuan baru berkaitan dengan rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Baik, sasaran utama karnival ini sebenarnya menghimpunkan, menggalakkan lebih ramai ibu bapa, murid-murid khasnya untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 supaya semua pihak bersedia dengan perkembangan baru kurikulum persekolahan 2027 dan bersedia dalam tempoh 10 tahun lagi untuk melihat lahirnya insan sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama awak siapa? Nama saya Muhammad Naufal Iman bin Muhammad Faruqi. Okey, terima kasih. Hari ini saya nak interview awak tentang apa pendapat awak tentang Karnival Pendidikan Madani ini. Pada pendapat saya, baguslah sebab dia macam-macam. Ada Beyblade, ada robot. Best lah. Ada orang minat mainan, ada orang minat robot. Jadi ikut hobi masing-masing. Jadi best lah. Okay, itu je. Terima kasih. Sama. Terima kasih dalam interview saya. Okey.